Ini berapa hari bulan? 2 hari bulan 4. Hari ni Ustaz nak minta kamu untuk tonton satu video ni. Lepas tu Ustaz nak tanya, apa yang kamu faham tentang video ni? Boleh? Boleh. Jadi, kita sama tengok video ni, okey? Boleh, Mak. Dan kalau tukar lampu. Terima kasih, Azan. Okay. Azan, boleh tolong Ustaz tentang lampu. Terima kasih Azan. Okay, baik murid-murid. Berdasarkan video yang tonton tadi, jadi cuba awak teka. Hari ni kita nak belajar tentang tajuk apa? Rukun Islam. Rukun Islam, Ustaz. Rukun Islam. Kurang tepat tapi dah betul tu. Okay, yang lain ada lagi? Dalam pegangan aku. Betul Mak, tapi kurang lagi tepat Mak. Tapi Hidup Islam. ada lagi nak cakap? Islam. Islam dari hidupku bagus. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tajuk Islam cara hidupku. Boleh ya semua? Boleh. Jadi sebelum Ustaz teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan terangkan apa objektif yang kamu akan dapat lepas kamu habis pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu dapat menyatakan pengertian rukun Islam dengan betul. Dan yang kedua, kamu dapat menyenaraikan rukun Islam dengan betul. Dan yang ketiga, kamu dapat merumuskan kepentingan beriman kepada rukun Islam dalam kehidupan seharian kamu dengan betul. Boleh? Boleh. Baiklah. Kita pergi kepada pembelajaran kita ataupun objek kita yang pertama. Okay, yang pertama adalah pengertian rukun Islam. Jadi Ustaz nak kamu semua baca ikut Ustaz, boleh? Boleh. Pengertian rukun Islam. Pengertian rukun Islam. Baca sama-sama ya. Rukun Islam. Rukun Islam Adalah asas penting adalah asas penting kepada agama kita. kepada agama kita. Setiap Muslim wajib mengamalkannya. Okay, Ustaz nak Syakina Ya, Ustaz. baca pengertian rukun Islam. Boleh, Okay, Ustaz. Ustaz baca, Saya Syakina ikut, boleh? Boleh, Ustaz. Okay. Rukun Islam Rukun Islam adalah asas penting adalah asas penting kepada agama kita. kepada agama kita. Setiap Muslim Setiap Muslim wajib wajib mengamalkannya. mengamalkannya. Bagus Syakina. Jadi Ustaz nak semua baca pengertian ni, boleh? Boleh. Satu. Okay, boleh duduk dulu. Cuba bagi atas atas ke? Boleh. Kita baca sama, boleh? Boleh. Okay, satu, dua, tiga. Rukun Islam adalah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim
Muslim wajib mengamalkannya. Okey, bagus semua. Okey, berdasarkan pengertian ni, apa yang kamu faham? Rukun Islam tu penting. Rukun Islam tu penting. Dia asas. Apa Syakina? Dia asas. Dia asas Agama kepada kita, agama kita. pandai Syakina. Yeay. Jadi rukun Islam ni adalah asas kepada agama kita. Kita agama apa? Islam. Dan asas ni adalah kita perlu wajib untuk amalkannya dalam kehidupan seharian. Boleh? Boleh. Jadi untuk kamu semua faham dan ingat pengertian rukun Islam ni, Ustaz nak buat satu aktiviti, boleh? Boleh. Nampak tak barang Ustaz ni? Barang Ustaz ni besar. Boleh eh? Okey. Aktivitinya adalah kamu perlu melengkapkan pengertian rukun Islam ni di sini. Boleh? Boleh. Sabar dulu. Ustaz bagi penerangan dulu eh. Okey, baik. Okey, kamu perlu lengkapkan kat sini, boleh? Boleh. Jadi kat mana nak cari jawapan tu? Ha. Jadi jawapannya adalah kat sini. Kamu boleh cari jawapannya dalam sampul surat ni. Yang warna hijau ni. Dalam sampul surat ni ada setiap jawapan dia. Oh. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh. Okey, jadi Ustaz nak setiap kumpulan hantarkan wakil seorang. Kumpulannya adalah kumpulan yang pertama, 2, 3, 4 dan 5. Jadi Ustaz nak wakil je datang ke depan, ambil jawapan dalam sampul surat ni, boleh? Boleh. Jadi saya kira 1, 2, 3 boleh? Sabar. Ambil dulu, datang ke depan. Semua dah ambil ya? Kamu tengok aku perkataan yang berapa? Wajib. Semua dapat apa? Islam. Ni Aisyah dapat apa? Asal Sofinan, agama merah, penting. Okey. Dengar rangkaian 10 saat Ustaz nak kamu sampai dekat pengajian ni dengan betul. Boleh? Boleh. Okey, sabar dulu. 1, 2, 3. Dah siap ke? Dah. Kita siap ke? Kita tepuk tangan semua. Okay, betul tak apa yang kamu lengkapkan ni? Betul. Jawapan dia Okey, cuba kamu tengok kat sini. Lepas tu tengok kat depan ni, boleh? Boleh. Ya. Okey, pengertian dia rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Betul. Ya, adalah asas. Betul. Betul. Ya. Penting. Betul. Betul ke kamu ni? Penting. Okey. Kepada agama. Betul. Setiap Muslim wajib. Mengamalkannya. Okey, betul. Bagus. Sekarang Ustaz nak kamu baca balik pengertian ni, boleh? Okey, ya. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib mengamalkannya. Jadi kamu semua dah tahu, dah faham maksud dia? Faham. Pandai semua. Jadi kita pergi kepada pembelajaran seterusnya. Okey. Kita objektif seterusnya, kita akan belajar tentang rukun-rukun Islam. Boleh? Boleh. Okey. Rukun Islam yang pertama. Okey, berdasarkan gambar ini, kamu yang letak kat depan ni, kamu rasa apa yang kamu faham tentang gambar ini?
Asyhadu an la ilaha illallah. Ada tulisan Arab. Ha. Kamu rasa apa rukun Islam yang pertama dalam gambar ini? Ada, pandai Amali. Apa ni? Ada tahu tak? Mengucap dua kalimah Eh, syahadat. Amir. Tambah dua kalimah tadi. Ha? Ada bintang. Ada tak bagi bintang? Tak kumpul. Oh. Nanti kita ada aktiviti berkumpulan lain-lain. Ya. Okey. Jadi berdasarkan jawapan yang kamu bagi tadi ada amalan cakap kalimah syahadah. Amalan cakap mengucap kalimah syahadah. Jadi kita tengok jawapan dia betul ke tak? Kita tengok ya. Okey, mengucap dua kalimah syahadah. Jadi betul tak kamu cakap tadi? Betul. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Boleh ikut nama Ustaz. Ikut nama Ustaz. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Okey, jadi mengucap dua kalimah syahadah ni macam mana kan? Jadi mari ikut Ustaz sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Boleh? Boleh. Okey, ikut saya. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Jadi Ustaz nak baca sama-sama dengan Ustaz kalimah syahadah boleh? Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pandai ni. Jadi apa maksud mengucap dua kalimah syahadah ni? Kita dah belajar tentang macam mana nak baca kan. Jadi kamu semua mesti tak tahu kan apa maksud dia kan. Maksud dua kalimah syahadah ni adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Nampak ke? Maaf. Okey, nampak ke? Semula. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahawa bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Pandai. Jadi kamu faham tak maksud kalimah syahadah ni? Faham? Apa yang kamu faham? Sophia, apa yang kamu faham? Okey, Amira, apa yang kamu faham? Ya, sabar. Tak tanya random dulu. Okey. Kamu faham tak Amira? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Lain benda Allah pandai. Okey, Sophia, apa yang kamu faham? Selain daripada kita bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, kita bersaksi juga yang Nabi Muhammad tu utusan Allah. Utusan Allah. Pandai Sophia, pandai ya Tuhan. Jadi, rukun Islam yang pertama iaitu kita perlu mengucap dua kalimah syahadah. Jadi pengertian tadi dalam rukun Islam adalah wajib mengamalkannya. Betul. Sebagai umat Islam perlu wajib untuk Syahadah. Pandai. Ini je nak cakap. Jadi kita pergi kepada rukun Islam yang kedua. Tengok gambar ni. Gambar ni kita nak buat apa? Apa yang kau buat? Solat. Solat. Ini solat. Solat kan? Jadi kita tengok jawapan dia betul ke tak solat? Mendirikan solat lima waktu betul tak? Betul. Kita berkenal. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat lima waktu. Jika Ustaz,
Mendirikan solat 5 waktu. Jadi kita nak tanya, kamu semua ni dah pandai solat ke belum? Pandai dah? Ya. Siapa yang dalam solat ni? Kenapa kita solat Ya. Pandai Pandai lah kamu ni. Dengan sini. Solat ni kita sebagai umat Islam wajib solat berapa kali? Ha? Wah. Memang kamu lahir daripada England ke? Pandai lah kamu kata 5 waktu. Jadi kita sebagai orang Islam kena solat berapa kali? 5 waktu sehari. Apa yang kamu tahu tentang 5 waktu? Yang pertama, Subuh. Alamak Ustaz, jadi kita kamu cek. tidur tak 5 waktu? Ustaz, dia ada 6. Dia ada 6. Duha tu solat tiga hati tapi tak sunat. Weh, sunat tu masuk Kita sini. cakap ni adalah solat fardu. Jadi rukun Islam yang kedua apa? Jadi kamu kena solat tak 5 waktu? Sombong wajib. Okey, sekarang kita pergi kepada rukun Islam yang ketiga. Okey, rukun Islam yang ketiga. Gambar ni macam apa? Makan, tengah makan. Tengah makan. Iftar tu apa Ustaz? Iftar tu apa? Tak dengar lagi semua jawapan cakap berbuka puasa. Makan. Bukan Ramadan ada. Banyaklah. Jadi kita tengok jawapan yang betul ke tak Bagi betul tak? Berpuasa di bulan Ramadan. Betul tak? Betul. Okey, rukun Islam yang ketiga iaitu berpuasa ikut sama tak? Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jadi saya nak tanya, kamu semua ni puasa tak? Saya puasa lah tapi 15 hari je. Berapa hari je? Abang ni puasa tak hari? Puasa penuh? Wow. Aku yang mati puasa penuh. Jadi semua, okey. Kita sebagai umat Islam kena berpuasa di bulan Ramadan selama berapa hari? 30 hari bersama dengan 1 bulan. Alamak. okey, kita bagi yang seterusnya. Okey, gambar yang keempat. Ini gambar ni dia sedang salam. Lepas ada yang macam gerak. Kamu semua, kamu rasa apa yang kamu faham tentang gambar ni? Akad nikah. Ha? Akad nikah. Akad Akad nikah. nikah. Surat apa? Okey, kalau cakap ada yang cakap adik kahwin. Ada yang cakap ambil, ada yang cakap zakat. Okey, dia tengok jawapan dia betul tak? Ya. Okey, rukun Islam yang keempat iaitu mengeluarkan zakat. Jadi, siapa yang cakap keluarkan zakat ni? Isu tipu. Isu tipu. Rukun Islam yang keempat iaitu mengeluarkan zakat. Okey, kita wajib mengeluarkan zakat. Di bulan Ramadan kita zakat apa yang wajib? Kamu. Anda yang baru ada satu Ramadan. Okey, di bulan Ramadan kita umat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Okey, seterusnya. Okey, rukun Islam yang kelima iaitu yang terakhir. Kamu nampak gambar ni? Apa yang Ada Mekah. Apa dia pakai Ustaz? Ustaz dia lelaki tu tak pakai haji. Haji. Ini apa ni? Haji. Fahim. Apa? Pergi Mekah. Okey, bagus. Ada yang cakap pergi haji, ada yang
pergi Mekah, naik haji. Okey, yang paling betul. Okey, rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji ke Baitullah. Okey, itu bahasa Ustaz. Menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okey, kita sebagai umat Islam wajib untuk pergi haji. Pergi haji kat mana? Mekah. Tapi yang last tu dia cakap sekiranya mampu. Kalau miskin tak payah pergi Ustaz. Kalau miskin, kita tengok miskin dia tu mampu ke tak? Miskin dia tu, adakah dia bila dia pergi haji, dia memudaratkan diri, tak dapat makan. Jadi kalau macam tu dia tak wajib. Jadi kamu semua nanti dah besar, dah kerja dah kaya, pergilah haji. Dah haji. Boleh? Kenapa kita kena wajib pergi haji ni sebab apa? Pandai. Ya. Daftar haji kita ada di tabung haji. Oh. Berapa ribu Ustaz? Berapa juta? Oh, banyak. Kumpul lah dia banyak-banyak. Ya. Haji ni Yang bukan. boleh bawa saya balik rumah saya. Okey. 2 kali. Setakat tu faham? Faham. Jadi Ustaz nak kamu Ustaz akan tunjuk gambar. Kamu cakap apa rukun Islam tu? Boleh? Boleh. Okey, rukun Islam yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ustaz nak kamu ingat semua rukun Islam ni. Jadi Ustaz ada sediakan satu aktiviti, boleh? Boleh. Okey. Kita kembali lagi dengan venue rukun. Ya? Okey. Jadi Ustaz nak setiap kumpulan cari satu sampul surat misteri. Boleh? Sabar. Jangan cari. Okey, Ustaz nak kamu cari sampul misteri dulu. Cari. Boleh? Ustaz Satu je, setiap orang satu je. Okey, sabar. Tak kira. 1, 2, 3. Ustaz dah jumpa. Ustaz kita dah jumpa. 4 jumpa dulu. Ya, semua dah jumpa. Semua angkat. Jumpa angkat. Rumah. Okey, sekarang ni saya nak kamu ambil apa gambar. Okey, dah ambil Okey, dah ambil? Dah. Okey, sekarang Ustaz nak kamu semua tampal gambar-gambar tu dekat sampul surat ni mengikut rukun Islam yang betul. Oh, Yang dia pertama tadi syahadah, yang kedua tadi solat. Jadi Ustaz nak kamu tampal dekat gambar yang betul. Boleh? Sabar. Ustaz kira sampai 3 kamu dah nampak. Boleh? Dah. Okey, 1, 2, 3. Lari syuk. Lari syuk. Kalau buat sama kita. Okey, dah siap ke semua? Dah. Okey, bagus. Okey, kita check mana Ustaz, rumah ni betul. Okey, dia murid inklusif. Kita check yang pertama ya. Okey, rukun Islam yang pertama. Nampak tambah syahadah, betul tak? Betul. Apa rukun Islam yang pertama? Mengucap yang kalimah syahadah. Okey, yang kedua ni gambar orang solat. Apa rukun Islam yang kedua? Mendirikan solat. Okey, yang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan.
Pandai Haris. Jadi yang kelima. Saya kira yang mampu pandai soal amali. Okey, nampak tak boleh? Apa rukun Islam ni? Menaikkan hati sekiranya yang buka mana? Pandai tapi. Jadi apa yang kamu dapat hari ini iaitu nampak ni. Yang pertama, ucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat 5 waktu. Yang ketiga, Berpuasa di bulan Ramadan. empat, lima. Pandai sekarang ni tak ada. Kamu semua dah ingat? Dah. Pandai lah. Okay, kita bagi yang seterusnya ya. Okey. Untuk aktiviti kita yang seterusnya, iaitu untuk aktiviti kita yang ketiga, kita nak adakan satu aktiviti. Aktiviti itu kita akan guna janji rukun yang Ustaz buat ni. Yang nanti ni. Okey, Ustaz nak kumpulan, ada 4 je kumpulan. Kumpulan ni gabung 2, 3 dan 4. Boleh? Okey. Sekarang ni Ustaz nak wakil kumpulan, setiap kumpulan hantar satu orang wakil bergila-gila. Contohnya mula-mula kumpulan 1 datang. Lepas tu lepas kumpulan 1, kumpulan 2 datang. Lepas tu kumpulan 3. Boleh? Ustaz nak suruh kamu guna ni bagi Ustaz ni yang tak bawa ni. Kamu pusing. Nampak? Kamu pusing ni botol ni. Pusing ke arah ke kanan. Boleh? Ke kanan. Nanti akan keluar. Okey, jadi siapa yang main? Saya. Jadi Ustaz nak wakil daripada kelas 1 datang ke depan. Siapa yang main? Boleh? Okey, saya datang depan. Okey. Terima kasih Syuk. Sabar dulu, jangan buka lagi. Okey, kumpulan yang kedua. Yang kedua datang ke depan. Okey, hantar. Okey, kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga. Aisyah. Okey, sekarang ni kita nak kamu semua keluarkan apa yang ada dalam surat. Nampak bunyi ni. Okey, semua dapat? Dapat eh? Okey, dengar sini. Dengar sini. Dengar sini semua. Okey, Ustaz nak kamu semua baca apa yang ada dalam tamu surat tu, gambar tu. Kemudian kamu lakonkan kat depan ni, boleh? Boleh. Sekarang Ustaz nak bagi kamu 1 minit untuk kamu buat preparation. Persedia? Boleh? Semua kena lakon sebab ada skrip yang semua kena cakap kan? Betul kan? Okey, semua kena ke depan. Boleh? Boleh. Okey. Jadi minit kemudian dah terus.
Ya, ada lapan lagi. Yusuf 3, 2, Umar. 1. Okey, masa dah habis. Okey. Ustaz nak. Ustaz nak. Okey, kumpulan. Okey, kumpulan ataupun semua kumpulan. Yang mana nak lakonkan dulu? Saya. Sabar, tak kira apa satu ni 3, angkat tangan. Siapa dulu saja. 1, 2, 3. Okey, pegang hijab. Okey, semua guna. Nombor dengan saya dah dapat. Okey, semua. Ustaz nak kamu tengok ke depan. Apa yang kamu lakukan? Boleh? Yang depan. Okey, boleh mulakan. Okey. Okey. Okey, bangga. Okey, jadi sabar. Tadi Ustaz nak tanya. Dengan lakonan kamu, apa kamu rasa kepentingan yang kamu dapat daripada lakonan tu? Sabar. Pertama? Sabar. Yang kedua? Akhlak mulia pandai. Okey. Kami dulu. Okey, kelas. Kelas yang ke depan. Tadi tadi dia dapat sampel warna apa? Warna biru kan? Bukan dekat warna biru. Okey, ni bapak dia ataupun strip dia. Bapak di kantin. Jadi kita tengok apa kepentingan dia sebenarnya. Okey, kepentingan dia yang pertama adalah berakhlak mulia. Ada tadi pula tadi sebut tentang akhlak mulia. Ada. Ya kan? Dan yang kedua iaitu melatih diri untuk sabar. Okey, ada tak tadi pula tadi sebut pasal sabar? Ada. Jika dua kepentingan yang kamu dapat belajar pada pula tadi iaitu yang pertama Berakhlak mulia. Sabar. kita tengok bukan yang seterusnya. Siapa yang nak dulu? Okey, Akilah. Dia dah dapat. Okey. Dia mulakan. 1, 2, 3. Siapa yang kita sembah? Lagi macam mana kita nak Aisyah. Kita tahu. Kami sembah Allah dan taat Allah serta Rasul. Okey, bagus. Okey, dah mana? Tak ada tanya. Katakan lakonan kamu apa yang kamu tahu? Dua kepentingan yang ada. Sembah Allah ada satu. Dia nak buat baik pandai. Okey, kan? Kita tengok apa bukan dah dapat. Okey, ni bapak dia. Okey, jalan kelas. Betul tak? Bukan ni apa tak? Dia tengok apa kepentingan dia. Okey, yang pertama adalah bukan tadi ada tak sebuah sama yang baca Allah? Ada. Yang kedua, Taat perintah Allah dan Rasul. ada tadi bukan cakap tentang taat kepada Allah dan Rasul. Ada. Jadi kepentingan yang seterusnya, dua lagi kepentingan iaitu pertama menyembah Allah. Allah. Kedua, taati Perintah Allah dan Rasul. Jadi kita pergi kepada pertanyaan
dah tak dapat. Okey, cuba dapat. Ya Allah. Okey, ramai kau ni. Okey, boleh tak? Dia semua? Okey. Semua sedia? Belum eh? Okey, boleh? Mari kita bersenam. Bersenam buat badan sihat. Badan sihat dan kita syukur. Alhamdulillah. Okey, sama-sama eh. 1, 2, 3. Kami jaga kesehatan dan bersyukur. Okey, mantap. Okey, sabar. Kita nak tanya, kalau lakukan kamu, apa dua kepentingan yang kamu dapat? Jaga kesihatan. Dua? Bersyukur. Bersyukur, pandai. Okey, duduk. Okey, sekarang kita tengok kumpulan yang tadi lakon tentang apa? Okey, babak di mana? Okey, kita tengok kepentingan dia apa? Okey, yang pertama menyihatkan tubuh badan. Ada tak tadi kumpulan yang ni berlakon tentang sihat tubuh badan? Ada. Yang kedua, tanda Bersyukur. Dia ada tak tadi kumpulan yang cakap bersyukur? Ada. Jadi kepentingan yang seterusnya iaitu yang pertama menyihatkan tubuh Badan. Dua tanda Bersyukur. bangga. Jadi kumpulan yang terakhir kita panggil kumpulan Harik, Salimi, Fahim dan Alif. Okey, boleh? Okey, boleh. Raya, buku saya dia tu. Saya Nofi. Ini tolong bantu kita jadi rapat. Terima kasih kawan. Kami suka membantu dan sayang kawan. Tak sama lagi sekali. Okey, kenapa? Ya Allah Rahman. Kami suka membantu dan sayang kawan. Kenapa? Kita nak tanya. Berdasarkan lakonan kamu, apa dua kepentingan yang kamu dapat? Saling membantu. Iaitu Rapat. Terima kasih. Rapat. Nanti kata lebih dulu. Saya. Ya, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok apa kumpulan tadi lakon tentang apa? Okey, bapak di rumah betul tak? Kumpulan ni? Betul. Okey, kita tengok apa kepentingan dia. Okey, kepentingan dia yang pertama memupuk sikap suka membantu. Ada tak tadi lakonan tadi cakap dia membantu orang? Ada. Okey, yang kedua mengumpulkan silaturahmi. Ada tak tadi dia nampak macam ada silaturahmi? Ada. Okey, jadi kepentingan yang lakonan tadi iaitu yang pertama memupuk sikap suka membantu. Dan yang kedua mengumpulkan silaturahim. Jadi boleh ya? Boleh. Okey, jadi Ustaz nak semua kita buat ulangan balik tentang kepentingan tadi. Boleh? Boleh. Kepentingan yang pertama iaitu menyembah hanya kepada Allah. Kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Ketiga, berakhlak Mulia. Keempat, melatih diri bersabar. Kelima, menyihatkan tubuh badan. Keenam, ada bersyukur. Tujuh, memupuk sikap suka membantu. 8 yang terakhir, mengumpulkan silaturahim. Jadi, saya rasa semua faham kan? Tak tahu tak? Jadi kita nak tanya, adakah kamu ada mengamalkan kepentingan-kepentingan rukun Islam dalam kehidupan seharian? Walaupun tak semua, mungkin ada seberapa yang kamu amalkan, betul? Jadi, kamu teruskan amalkan kepentingan
persaingan yang ada ini dalam kehidupan seharian kamu. Sebab apa? Sebab kamu adalah seorang Muslim. Pandai faham. Okay, jadi sebelum Ustaz akhir kelas pada hari ini, Ustaz nak tanya, apa yang kamu belajar hari ini? Siapa nak jawab kat tangan? Pengertian. Okey, seperti apa? Pengertian rukun Islam. Pengertian rukun Islam. Pandai Syu. Okay, siapa boleh cakap pengertian rukun Islam? Sofia Rodin. Apa boleh cakap? Ustaz. Rukun pengertian rukun Islam. Boleh? Siapa nak cakap? Sofia Rodin. Saya. Sofia. Sofia angkat dulu ya. Okey. Rukun Islam adalah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib mengamalkannya. Pandai Sofia. Jadi, apa yang kita belajar di sini pada pengertian rukun Islam? Okey. Ilham. 5 rukun Islam. Boleh nak sebutkan 5 rukun Islam? Pertama, mengucap kepada masyarakat. Okey. Betul. Yang kedua, solat di waktu. Okey. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Okey. Yang keempat, menunaikan zakat. Okey. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Tak mana mendengar haji? Engkau. Pandai ha. Okey. Objektif kita yang ketiga apa yang kita belajar hari ni? Kepentingan. Kepentingan. Jadi kita nak sebutkan kepentingan tadi. Boleh tak? Sebut yang kami ingat. Boleh? Apa yang kami ingat? Sabar. Lagi? Sabar tu. Sabar tu lagi? Sabar. Sabar. Bersyukur, bersyukur. Pandai lagi. Apa lagi? Mengenai rahim. Lagi apa? Ha? Bersyukur lagi. Okey, betul. Semuanya betul. Jadi, saya rasa semua dah fahamkan apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi, saya rasa sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, saya minta maaf kalau ada kurang. Jadi, kalau masih lagi tak faham, boleh jumpa kat sini dulu. Boleh? Okey, boleh. Sekian. Terima kasih.